Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab sedikit persoalan bagi yang bertanya, kenapa apabila kita tak jelaskan sabdu, kesilapan tu dikira sebagai kesilapan yang besar. Okey, seperti mana yang kita tahu, huruf yang bersabdu menandakan huruf tu ada dua. Yang ni kalau kita nak tahu, kena ada asas dalam bahasa Arab lah. Okay, dalam ilmu saraf ada menerangkan benda-benda macam ni. Jadi ringkasnya, huruf bersabdu ada dua huruf. Dia boleh jadi kesilapan yang besar. Sebab apa? Sebab dia dah jadi seolah-olah macam kita menggugurkan satu huruf. Okay? Dia maksud tu boleh berubah lah. Jadi sebab tu ia dikira sebagai kesilapan yang besar. Tapi sedikit yang tahu, huruf yang bersabdu menandakan dua huruf kan? Seperti mana yang kita sebut tadi. Tapi dua huruf tu tak semestinya dua huruf yang sama. Kadang-kadang sabdu menandakan dua huruf yang berbeza. Jadi anda boleh tengok dekat contoh yang saya tunjukkan dekat skrin ni, beberapa contoh huruf bersabdu yang asalnya dua huruf yang sama. Huruf bersabdu yang asalnya bukan dua huruf yang sama. Okey, harap apa yang saya tunjukkan dekat sini ni boleh faham. Dan kalau anda boleh faham apa yang saya sampaikan, boleh pakat-pakat komen, faham dan sebagainya. Dan moga apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Barakallahu fikum.